Warna juga boleh digunakan di dalam tools yang lain. Kita pergi ke tools, kita pilih draw. Anda pilih marker, ubah ketebalannya dan pilih warna. Untuk warna marker yang tersedia di dalam tools, tidak banyak pilihan. Walaupun anda boleh pilih di sini, tetapi semuanya adalah warna solid sahaja. Kita cuba tulis di sini, satu bentuk. Untuk mengubah warna marker yang anda baru sahaja lukis ini, anda pergi ke select, klik sekali, klik marker yang baru anda lukis ini. Untuk memastikan anda sudah select atau tidak, anda hold anda punya mouse dan gerakkan dia. Sekiranya dia bergerak, bermaksud anda telah berjaya select dia. Pergi ke warna dan sekiranya anda ingin menukar warna gradient, barulah ada di sini. Tetapi bukan pada tools tadi. Anda perlu select dan pilih color, masukkan gradient yang anda mahukan. Sama macam lines tadi, anda boleh memanipulasi warna gradient ini dengan pergi ke add a new color. Tekan sekali. Anda boleh ubah kedudukannya, anda boleh pilih arah gradient itu dan anda masih boleh menambah warna-warna yang anda mahukan selain daripada warna default yang diberi. Maksimum tambahan anda untuk menambah warna adalah 6 sahaja. Anda tekan sehingga dia maksimum dan anda lihat di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja warna yang diberi untuk anda mengubah sifat warna gradient yang anda suka. Dan anda masih boleh memilih style je berdasarkan style yang anda suka. Kita kecilkan sikit supaya kita nampak lebih jelas. Pergi ke add a new color dan kita ubah style dia.